Jom. Tengok tu. Okey, kamera lah. Okey. Jadi saya ingin memperkenalkan diri saya dan saya Muhammad Aminul Syafwan bin Muhammad Syafi'i B32 SLK 23F503 dan partner saya iaitu Muhammad Takiuddin bin Amlan dengan kad matrix B32 SLK 23F516. Jadi hari ini kami akan membentangkan tentang pengurusan, perolehan dan sumber. Jadi jom kita saksikan slide kita orang. Untuk bahagian pengenalan, okey, kami ingin menerangkan objektif utama tentang tugasan ini. Tugasan ini bertujuan untuk mencadangkan pembelian peralatan yang dapat membantu menambah jualan di koperasi kolej kami. Okey, setelah meneliti 3 pilihan item iaitu A, B dan C, kami lebih memilih item B iaitu penjualan minuman dan masakan panas. Bagi memenuhi keperluan ini, kami mencadangkan pembelian 2 unit iaitu pemanasan air elektrik dan 1 unit air fryer. Okey, seterusnya saya akan ceritakan tentang sebut harga daripada pembekal A, B dan C. Okey, untuk pembekal A dahulu. Pembekal A ni adalah syarikat ataupun kedai daripada Perfect Sale and Service SDM BHD. Dan tarikh dikeluarkan pada 15 Mei 2025 untuk koperasi alumni Kolej Komuniti Kuala Langat. Dan kedai ini dia menggunakan jenis pembayaran secara tunai dan mempunyai tempoh sah selama 14 hari dari tarikh dikeluarkan. Dan seterusnya saya akan ceritakan tentang senarai barang dan harga yang ada pada quotation pembekal A. Okey, yang pertama adalah thermopot 5 liter model Panasonic yang berharga 1 unit 180 dan dibahagikan kepada 2 dan jumlah dia adalah sebanyak 360. Yang kedua adalah air fryer Philips 6 liter model Philips. Okey, 1 unit berharga 440 dan jumlahnya adalah 460. Jadi quotation pembekal A ni adalah jumlahnya sebanyak RM800 sahaja. Okey, yang kedua adalah pembekal B daripada syarikat Onking Chain Store SDM BHD. Tarikh quotation ni dikeluarkan pada 16 Mei 2025. Okey, senarai produk yang ada pada quotation ni, yang pertama adalah thermopot jenama Panasonic yang berharga 189 dan yang kedua thermopot juga jenama Panasonic berharga 219. Jadi dua thermopot ni berjumlah sebanyak RM408 saja. Okey, untuk yang ketiga ni pula adalah air fryer jenama Philips yang berharga RM739. Jadi pembekal ni dia mencadangkan untuk mengambil thermopot yang berjenama Kind yang berharga RM229. Jadi jumlah keseluruhan keempat-empat ni adalah berharga RM1,147. Jadi seterusnya saya akan menceritakan tentang terma dan syarat. Yang pertama adalah kedai ini dia menggunakan servis bayaran secara tunai semasa penghantaran COD. Dan yang kedua adalah penghantaran 1 hingga 2 minggu selepas pesanan rasmi diterima. Dan yang terakhir adalah sah laku harga, sah selama 30 hari dan boleh berubah tanpa notis selepas itu. Okey, untuk yang terakhir adalah pembekal C yang daripada kedai ataupun syarikat Chinglong Chain Store. Tarikh quotation ni dikeluarkan pada 15 Mei 2025. Penerimanya adalah daripada Koperasi Alumni Kolej Komuniti Kuala Langat. Dan seterusnya saya akan ceritakan tentang senarai barang dan harga yang ada pada quotation kedai ataupun syarikat ni. Yang pertama adalah thermopot Panasonic 5 liter yang berharga 1 unit RM198 dan didarabkan dengan 2
sebanyak RM396. Dan yang kedua adalah air fryer Philips 6.2 liter, satu unit berharga RM520. Jadi jumlah keseluruhan kedua-dua barang ini, ketiga-tiga barang ini berharga RM916. Okay, untuk terma ringkas, harga quotation ini sah sehingga 30 hari saja. Dan kedua adalah pembayaran secara tunai ataupun pindahan bank. Dan yang terakhir adalah maklumat SST ataupun penghantaran tidak dinyatakan dalam quotation ini. Faktor penilaian pembekal. Okey. Untuk mencari pembekal yang terbaik, kami bandingkan ketiga-tiga sebut harga daripada pembekal yang pertama, kedua dan ketiga. Kami menilai berdasarkan harga keseluruhan, jenama dan model, kaedah pembayaran dan terma penghantaran dan jaminan yang disediakan oleh pembekal-pembekal tersebut. Okey. Contoh pembandingan. Okey, pembekal A tawarkan 2 thermal pot dengan harga 180 dan untuk seunit, dan jumlah keseluruhannya ialah 800 sahaja thermal pot dengan air fryer. Dan pembekal B lebih mahal, iaitu 1147 keseluruhan harga ketiga-tiga barang tersebut, walaupun jenamanya lebih mahal berbanding A. Dan pembekal C pula tawarkan harga sederhana, iaitu RM918, tapi kurang maklumat tentang penghantaran dalam quotation tersebut. Selepas menilai semua pembekal, kami pilih pembekal A daripada ketiga-tiga pembekal itu, kerana dia menawarkan harga yang paling rendah daripada kesemua pembekal, iaitu RM800 sahaja untuk kesemua produk. Jauh lebih murah berbanding ketiga-tiga produk itu, dengan kualiti produknya iaitu thermal pot dan untuk kegunaan harian dan tahan lama. Kualiti produknya tahan lama dan mencapai ISO 9001 dan tiada kecacatan dan sebagainya. Okey, dan dia menyediakan pembayaran tunai yang mudah urus tanpa sebarang caj tambahan. Kami juga lihat pembekal ini ada rekod yang baik dari segi penghantaran dan respon kepada pelanggan. Ini penting sebab koperasi perlu mula operasi dengan segera tanpa kelewatan. Ada kamera lah Din. Ya, lah. Okay. Jadi korang dah tengok kita punya set tadi. Okay, untuk keseluruhannya adalah penutup. Okay, secara keseluruhannya kami bukan sahaja mencanangkan alat yang sesuai, tetapi juga telah menilai dengan teliti dari segi kewangan, logistik dan praktikaliti. Cadangan ini walaupun nampak kecil, sebenarnya mampu membantu koperasi berkembang dengan lebih cekap. Okey, dia sambung. Dengan kemudahan peralatan baru lebih banyak, menu boleh ditawarkan dengan seterusnya menarik lebih ramai pelanggan. Akhir kata, kami berharap pembentangan ini memberi gambaran jelas dan menyumbang kepada perancangan yang sebenar koperasi. Sekian, terima kasih.